Tahu tak tuan-puan, bank-bank pusat di seluruh dunia sekarang tengah berlumba-lumba menambah simpanan emas pada kadar yang sangat luar biasa. Mengikut kajian terbaru oleh World Gold Council, 95% bank pusat menjangkakan reserve emas global akan meningkat dalam tempoh 12 bulan akan datang. Dan yang paling mengejutkan, 43% daripada bank pusat merancang untuk tambah sendiri pegangan emas mereka. Dalam masa yang sama, lebih 73% daripada bank-bank pusat ni menjangkakan penurunan dalam pegangan dolar Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada reserve mereka dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi kenapa semua ini berlaku? Sebab dolar Amerika Syarikat dah merosot 9% tahun ni je. Kejatuhan ini disebabkan oleh akibat ketegangan geopolitik, perang dagangan dan juga kebimbangan terhadap kedudukan ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi, banyak bank pusat dah mula beralih kepada mata wang lain seperti euro dan juga renminbi, selain mengutamakan emas sebagai aset yang lebih selamat dan stabil. Trend ini menunjukkan satu perkara penting. Bank pusat sendiri tak yakin dengan nilai jangka panjang mata wang kertas, terutamanya US dollar. Sebaliknya, emas pula dianggap sebagai pelindung nilai sebenar dalam sistem kewangan dunia. Jadi, bila bank pusat sedang berlumba-lumba beli emas, adakah kita masih lagi nak bergantung 100% kepada wang kertas yang nilainya semakin terhakis? Jadi data ni semua tak menipu tuan-puan. Emas semakin penting dalam dunia kewangan global. Bukan lagi pilihan tapi keperluan. Jadi buat tuan-puan yang masih lagi tiada simpanan emas, renung-renung dan cuba fikirkan. Untuk mulakan simpanan emas, boleh tinggalkan nama dan nombor telefon dalam biru di bawah ataupun rujuk pin video saya.